Pasukan nombor 1 ASEAN, Johor Darul Ta'zim, JDT, membuka kempen Liga Juara-Juara Asia Elit musim ini dengan langkah kiri selepas tewas 1-2 di tangan wakil Thailand, Buriram United di Arena Chang. Bermula daripada sepakan sudut, JDT membuka jaringan pada minit ke-28 selepas Christian Glaude pantas menyambar bola yang ditepis Neil Etheridge hasil tandukan Irazabal untuk meletakkan JDT di depan 1-0. Tamat separuh masa pertama, JDT berkelebihan satu jaringan. Bersambung pada babak kedua, Buriram terus memperhebatkan serangan untuk memburu gol penyamaan. Hasilnya, tanda khas Lee meraih gol penyamaan menerusi Sufanat pada minit ke-51. JDT terus memburu jaringan penyamaan tetapi keputusan 2-1 kekal sehingga tamat perlawanan. Selepas ini, JDT akan melayan kunjungan wakil Jepun, Machida Zelvia di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, manakala Buriram United akan menentang FC Seoul di tempat lawan.